nak cakap kaya, aku tak rasa kaya. Yelah, tak semua orang boleh buat macam tu. Tak semua orang tu aku setuju. Tapi aku bukan yang tiba-tiba ada 40,000 tu. Yelah, kena kumpul lah. Aku ada planning, Mat. Kan aku bagi tahu kau, the whole year, last year, aku punya otak ni contribute untuk itu saja. Untuk settlekan Mercedes. Kau faham tak? Faham. Aku ada planning lah. Lain sebenarnya dengan orang yang memang kaya, dia tak ada isu macam okay, dia nak jual hari ni, minggu depan dia dah pergi lah, top up 40,000 tak masalah. Aku setahun weh. Setahun kena tunggu apa semua lah. Lama tu. Itulah cerita dia kan. Sebagai orang yang dah pernah rasa ni, itulah masa nak beli kereta tu, pilih lah betul-betul. Tapi macam situasi CTRS kan ada hybrid. So adakah resale value CTRS hybrid ni ada orang tanya dekat komen video sebelum ni. Okay, so aku nak respon. Cuba jawab. Kita jawab soalan lah, senang sikit. Tanpa bias jujur